Adakah sah solat jenazah dalam kata orang itu tidak mengetahui jantina jenazah? Baik. Kita tidak tahu jantina jenazah. Sah atau tidak sembahyang jenazah? Sah. Dimaafkan. Lagu mana? Kita berniat atas jenazah lelaki. Tiba-tiba perempuan. Faham lagi? Hukumnya sah. Pendapat yang kedua, hendaklah kita berkata jenazah ini lelaki atau perempuan ini. Allah, aku sembahyangkan atas jenazah lelaki atau perempuan ini. Okey? Dan ketika kita berdoa, Allah maghfirlahu sudah memadai. Faham lagi? Kerana bila hu termasuk juga perempuan, boleh. Tapi kalau ha, khusus untuk perempuan. Okey? Tapi kalau kita tak tahu, kita boleh tahu. Kita tak tanya, tak boleh. Yang bolehnya kita memang tak tahu jenazah lelaki atau perempuan, tak dapat diketahui jenazah yang terpotong, jenazah yang cedera, jenazah yang tinggal sedikit, tinggal kepala saja dan sebagainya, kepala tak ada, badan saja, punggung saja dan sebagainya, tak tahu laki ke perempuan, maka boleh kata Allah, aku sembahyangkan jenazah ini, sudah boleh. Faham lagi? Kerana ini itu masuk muzakkar, masuk muannas. Okey? Dan kalau kita sebut nama tak boleh salah. Ingat sembahyang jenazah tak sebut nama. Tiba-tiba kita sebut nama. Allah, aku sembahyangkan atas mayat Ismail bin Zain ini. Tiba-tiba namanya Usman. Tidak sah. Kerana apa? Kerana ada satu kaedah. Ma la ishtarak bihi ta'yin al-khata'u bihi ad-darru. Perkara yang tidak dimestikan sebut nama, tersalah sebut nama, memudaratkan. Iaitu tidak sah sembahyang. Okey? Soalan